Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian kalau sekiranya kita pilih masa hidup atas dunia jadi orang yang baik-baik. Orang baik ni maksud dia apa tuan-tuan? Orang baik ni apa tuan-tuan? Orang yang baik ni adalah orang yang apabila dia dengar Quran, apabila dia dengar hadis Nabi, dia percaya dan dia beramal dengan Quran dan hadis Nabi. Ini orang baik-baik. Orang yang baik-baik ni bila masuk saja dalam kubur, benda ni akan lalu ke dia. Malaikat akan tanya dia, hang mati hari itu ni, hang mati dalam keadaan macam mana? Dia kata, aku mati dalam keadaan Islam. Alhamdulillah. Kemudian diperlihatkan muka dan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya dia, hang tahu tak siapa ni? Kalau dia orang yang baik, sendirinya dia akan jawab, ini Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kemudian dibuka satu senggang dekat dia dalam kubur, satu lubang. Daripada lubang itu dia nampak api neraka sabung menyabung. Malaikat kata dekat dia, hang nampak tak benda tu? Hang nampak tak? Allah selamatkan hang daripada masuk situ. Dibuka satu lubang dekat dia, bagi dia nampak syurga Allah dengan segala nikmat yang ada di dalam dia. Malaikat kata dekat dia, sini tempat hang. Tuan-tuan percaya ataupun tidak mau percaya dengan hadis sahih riwayat Ibnu Majah ini terpulang. Tapi ini yang dihabaq kepada kita oleh Nabi SAW. Untung orang yang pilih untuk percaya, dan rugi dan menyesal besar orang yang pilih untuk tidak percaya. Wa yuqalu lahu, malaikat kata kepada dia, alal yaqin kunta. Malaikat kata, atas keyakinan kamu dulu. 60 tahun Tuhan bagi hang hidup atas dunia, Allah bagi 70 tahun, Allah bagi 80 tahun hang hidup atas dunia dulu. Selama 80 tahun itu hang yakin dengan syurga dengan neraka. 80 tahun Allah bagi umur dekat hang hidup atas dunia, hang yakin dengan dosa dan pahala. 80 tahun hang hidup atas dunia dulu, hang yakin dengan janji Allah dalam Quran dan janji Nabi SAW dia dalam hadis dia. Selama 80 tahun hang yakin atas keyakinan hang itu, hang dapat benda ni. Wa alaihi mutta. Malaikat kata, dan hang mati hari itu atas keyakinan ini. Sampai hari nyawa nak terbit daripada badan, dia yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mati atas keyakinan itu. Kerana mati atas keyakinan itu, hari ini hang dapat ni benda ni. Wa alaihi tub'ath. Malaikat kata, dan atas keyakinan hang itulah, atas yakin hang dengan Quran, atas yakin hang dengan hadis itulah hang akan dibangkitkan di mahsyar esok ni, insya-Allah. Malaikat kata insya-Allah, pasal keyakinan hang akan dapat semua benda ni.